Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to Rofa channel. So this video ialah compilation of Ramadan kita orang tau. So kita akan pergi ke clip first day Ramadan. Shoo. Hey guys, so kita dah sampai dekat Orange Line. So sekarang ni baru pukul 7-9 So mak ayah tengah ambil makanan dulu. So kejap lagi kita orang akan ambil makanan ni. So nanti kita orang akan apa yang variation makanan kat sini. Kita duduk kat sini. Orang tua pun datang. Ramadan. Ramadan Karim. Shit. Halal mission. Salute. Okay, Syah sekarang dah kau apa Syah? Dah kau apa? Round 2. Round 1 semua dah habis. Mak ayah dah hilang. Ada still round 1. Kau round 1 lagi? Abang 22. Abang round 1 tak habis-habis lagi. Ayah semua dah habis. Tinggal nak dessert je. Boleh, mak ayah dah habis dah. Kau round 2 macam mana? Round 2 ada pasta. Oi, round 3 apa? Round 3 ulang lagi. Round 2 ada pasta dengan yang tahu. Ada udang-udang tadi. Tak udang kakak makan tu. Penuh dengan kulit udang je. Dengan kakak penuh ni udang. Ayah tak habis you dah ikan round 3 iaitu dessert time. Ayah masih berapa? Sebelum tak Kau keluar je keluar di belakang tu. round 3 dessert. Ha? Mak dah round 3. Mak dah round 3. Masa kau first nak masuk tu Aiskrim ni. Betul je. Kau keluar ni. Ha? Penutup aiskrim. Penutup aiskrim. Belah mana? Kan dekat tempat kau. Syed round 2 lagi. Round 2 Macam round 1. Round 1 tak habis lagi. Round 1 lah. Belum lagi. Jangan lah. Tak apa, sampai pukul 10 kan. Kau nak balik. Sana aman. Round 4. Hey, curi. Round 3. Dah, mak ayah dah habis. Round 2. So hari kita nak pergi bazar Ramadan depan pasar. So tak tahu lah berapa dia mesti je. Kita dapat RM4 je. Isyak berapa kau punya budget? 30. Aku tak tahulah berapa. Jom. Jangan beli-beli yang sama. Okay, jom. Yang penting nak beli akuk kabak. Nak beli tanya dulu. Pukul 3 guys. So jom. Ini warna kedai. Okay, kita nak jalan ke hujung. Kita ada komputer. Satu bekas ni ada 5. Satu ni RM6. Next, kita ada tahu bergedil, tahu sobek, tahu ayam dengan daging. 6 ketul kot. RM5. Kita ada murtabak. Ni murtabak ayam dengan daging. Ayam RM8, daging pun RM8. And then kita ada akok
kuih akok. Ada 6 pieces. RM5 satu bekas. Lepas tu kita ada roti john ayam. Roti john ayam harga dia berapa ni? RM5 belum? RM10. Roti john biasa. Roti john ayam biasa RM10. Bubur lambuk maklum kita orang kasih. Nyam nyam. Oh, lepas tu last but not least kita ada ayak katira. Ni ada air katira. Kita orang beli bungkus punya RM5 satu bungkus. Oh, di sini leh. Mak cakap apa tadi? Satu hari 24 jam di pasar raya. Mak nak berbuka kat sini. Cepat ni. Mana chicken tender? Macam nak cari chicken tender? Ada weh. Chicken tender 3 in 1 kau. Yang macam ni punya dah siap-siap. Hari ni kan hari Sabtu, so tak ramai orang tu. Siap. Okay. Chicken. Hari kita beli groceries untuk raya. Sebab hari ketiga nanti keluarga belayar berkumpul kat rumah kampung macam biasa lah. So this is the preparation for raya guys. Yes. Later that night. So, hi guys. Sekarang pukul 12.03. Kita nak buat kek pisang. Resepi Cik Nom. Share juga di description ya. I've done this before. So, kita tu macam nampak foto sikit. Sebab kita masak, kita tak kat sini tau. Kita bake, kita tak kat sini tak. So, like kita tepung tu jatuh. Okay, macam tu lah.
sekarang kita orang on the way ke Park Sing. Balik kita tunggu kakak kita orang balik. Dia naik KTM sampai rumah pula sampai sini dalam pukul 10 macam tu. So kita orang pergi Park Sing, lepak tu moreh pula. Tadi kita iftar ya. Sekarang kita moreh lagi. Ya. Jom. NW pula. Pulau Papua guys. Kakak baru sampai. Ini dia. Orang yang naik KTM sebentar tadi. Kakak Tidi. Kakak. Peace. 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 Itu tamang. Itu baik. Lepak juga kita orang. Pada kena lepak juga. Ini abang busuk. That's all from us. Thank you for watching. Don't forget to Like, subscribe and share. Bye. So nanti jumpa korang dekat next video untuk Raya. Next vlog Raya. Okay, bye. And it goes a little something like